Selain daripada itu, kita baca Al-Quran, kita zikir dan istighfar. Banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita banyakkan bertaubat. Sebab kita hamba Allah yang banyak dosa. Rasulullah SAW kata, kita ni hamba yang banyak pendosa. Jadi sebaik-baik hamba yang pendosa, dia kena banyak bertaubat. Hamba yang bertaubat itulah hamba yang sebaik-baik hamba yang pendosa tadi. Seterusnya, kita hidupkan malam dengan qiyamul lail, dan kemudian kita perbanyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah dalam setiap malam. Kalau kita bersedekah, umpama kita bersedekah selama 83 tahun 4 bulan. Begitu juga dengan i'tikaf. Ini amalan banyak orang-orang yang dulu-dulu, even orang sekarang ni pun ramai juga yang beriktikaf. Iktikaf, jika ada sekiranya ada kelapangan masa, kita datang beriktikaf di masjid. Buatlah perkara-perkara tadi. Kita berzikir, kita baca Quran, kita salat sunat. Buatlah, kita buat di masjid. Kita qiyamul lail sekalipun. Dan juga yang paling penting, jangan tinggalkan solat sunat tarawih. Buat semampu mungkin. Boleh 8 buat 8, boleh 20 buat 20, tak ada masalah. Seterusnya, pada malam 10 malam terakhir ni juga, kejarlah, pastikanlah supaya kita dapat beramal, dapat solat surah Isyak berjemaah, solat fardu subuh berjemaah. Umpama kita, Rasulullah kata, siapa yang solat fardu Isyak berjemaah, umpama dia beramal berqiyamul lail separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, umpama dia berqiyamul lail, dia mendirikan malam separuh malam. Jadi solat Isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, insya-Allah pahala umpama kita solat malam penuh satu malam. Jadi kalau malam tu kena dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita dikurniakan dengan ganjaran qiyamul lail bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan.